pertama bertanding saya di mana tempatnya adalah tempat di mana PJ ni sebenarnya tempat aku kerja dulu, and then tempat kawan-kawan aku belajar dulu. Untuk kes yang pertama adalah berlaku kepada mangsa yang berusia 16 tahun dan juga si pelaku yang berumur 14 tahun. Kat sini sebenarnya tak ramai yang tahu kes ni. Tak tahu lah tak ramai yang tahu ke apa, sebab aku rasa tak ramai yang tahu sebab benda ni dirahsiakan. So, macam mana aku tahu sebabnya kita mencari, and then aku detect kepada seseorang subscriber aku, and aku rasa macam aku kena cerita benda ni sebab tak semua orang tahu. Sebenarnya macam ni, si pelaku ni umur dia 14 tahun dan dia sebenarnya suka dekat pelajar yang berumur 16 tahun ni. Tapi apakan daya, si pelajar, si mangsa ni sebenarnya dia sejenis yang pendiam, yang tak kacau orang, yang tak bergaul dengan orang sangat. So mungkin itulah yang membuatkan si pelaku ni tertarik, tapi perasaan dia tak dibalas. Sebenarnya sebelum berjadian, si pelaku ni memang dah rancang daripada awal untuk buat jenayah tersebut dekat si mangsa. Ni aku difahamkan benda ni memang dah diplan dengan si pelaku untuk serang si mangsa, hanya disebabkan si mangsa tu tak respon perasaan si pelajar tu. Jadinya dia memang dah plan benda ni daripada rumah lagi, tapi aku rasa dia plan benda ni aku rasa dia yang benda ni semua seorang-seorang dekat rumah tanpa pengetahuan sesiapa pun, and then dia memang ada siapkan senjata dekat dalam beg dia tanpa cikgu-cikgu tahu. Kes ni berlaku pada waktu pagi sebelum waktu pembelajaran bermula pada pukul kira-kira 9.20 pagi macam tu. Waktu tu masing-masing dah ada dalam kelas, masuk si mangsa, and cikgu pun ada dalam kelas untuk memulakan sesi pembelajaran. Tapi waktu tu si mangsa ni minta izin untuk pergi ke toilet sebab dia nak buang air kecil. Nak dijadikan ceritanya pula, si mangsa ni pergi tandas seorang-seorang tanpa bertemankan dengan sesiapa pun. Dan apakan daya, sebenarnya kelas si pelaku tu dia agak jauh juga dengan kelas tu. Sebab biasalah budak 14 tahun, 14 tahun form 1 kan, form 1 ke form 2. Dalam kes ni, si pelaku tu memang dah nampak si mangsa pergi tandas seorang-seorang tanpa diteman. So dia pun mulakanlah dia punya misi untuk melakukan jenayah, di mana dia ikut si mangsa daripada belakang, tapi mangsa ni dia jenis tak toleh kiri kanan, dia just straight je macam tu sampailah masuk dalam toilet. Pas mangsa masuk je dalam toilet, belum sempat nak buat apa-apa lagi, dia dah pun diserang dengan si pelaku. Sebab apa? Si pelaku ni dia dah follow mangsa daripada belakang secara senyap tanpa si mangsa tu perasan. Mungkin aku rasa dia buat kerja kat sini